Baik, hari ini kita akan sambung pelajaran dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua bagi usul yang ke-70. Usul yang ke-70 sebelum ini adalah hadis-hadis berkenaan dengan pelantikan Ali ataupun yang selalu disebutkan oleh golongan Syiah sebagai hujah-hujah ataupun bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Ali adalah imam dengan ciri-cirinya yang khas yang tertentu selepas Rasulullah SAW secara langsung. Minggu yang lalu kita bincangkan mengenai satu hadis yang menyebutkan bahawa Sayyidina Ali adalah orang yang dimaksudkan dengan ayat Al-Quran sebagai orang yang mengeluarkan zakat ataupun yang memberikan zakat semasa rukuk. Dan itu dijadikan oleh Syiah sebagai hujah yang menunjukkan Ali adalah imam yang layak dilantik selepas Rasulullah SAW. Untuk contoh yang pertama, kita sudah kemukakan hujah-hujah yang untuk menyatakan bahawa ia adalah hadis yang dhaif kurang-kurangnya kerana terdapat pelbagai ilat ataupun kecacatan pada kedua-dua riwayah dan juga dirayah. Dari kedua-dua perspektif riwayah dan juga dirayah terdapat pelbagai kecacatan. Perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang diketikaikan, dan itu juga dari sudut dirayah terdapat pelbagai pencanggahan. Hadis itu adalah hadis yang muttarib, yang terdapat pelbagai keraguan pada matanya. Ada pelbagai versi, dan versi-versi yang dikemukakan pada kelas yang lalu tidak dapat diharmonikan. Masing-masing saling mencanggah. Dan kita juga sudah kemukakan dari sudut riwayat yang dirayah yang lain, ada pelbagai faktor lain yang kita bincangkan pada kelas yang lalu. Untuk kali ini kita akan kemukakan satu lagi hadis juga yang dijadikan oleh golongan Syiah sebagai hujah yang hujah untuk menyatakan bahawa Sayyidina Ali adalah imam yang layak dilantik selepas Rasulullah, dalam erti kata Sayyidina Ali merupakan khalifah selepas Rasulullah SAW, bukannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Baik, kita akan lihat pada hadis ini. Tetapi sebelum saya pergi kepada hadis yang kita akan bincangkan, saya ingin membuat satu kesimpulan supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak begitu terkeliru dengan perbincangan yang kita akan kemukakan, sebab banyak juga perkara-perkara yang saya lihat dalam nota kali ini berbentuk teknikal dan mungkin sukar difahami oleh mereka yang tidak mempunyai asas bahasa Arab ataupun asas ilmu-ilmu alat untuk memahami hadis. Baik, untuk tujuan ini, kesimpulan yang saya akan buat adalah yang pertama, hadis yang kita akan kemukakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada juga diriwayatkan oleh imam-imam lain dalam kitab-kitab mereka, dan hadis ini diletakkan oleh Imam Tirmidzi statusnya sebagai hasan, gharib ataupun dalam nuskhah yang lain di syarah yang lain dikemukakan sebagai sahih, hasan dan juga gharib. Hadis ini ada 4 bahagian, dan yang kita bincangkan di sini, yang kita kemukakan di sini adalah bahagian yang pertama sahaja. Baik, hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Tidak ada kesepakatan ulama dari sudut status hadis ini. Ulama yang saya maksudkan di sini adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Walau bagaimanapun, meskipun terdapatnya perbezaan pandangan pada menentukan status hadis ini, kita kemukakan hadis ini sebagai salah satu hadis yang diklasifikasikan sebagai hadis yang dhaif. Hujah yang kita kemukakan adalah, yang utamanya adalah kerana ia bercanggah dengan hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya yang lebih sahih. Jadi ini adalah hujah yang utama dari sudut riwayat. Dan juga dari sudut dirayah yang kita kemukakan juga adalah ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kerana hadis-hadis ini, hadis-hadis yang mengemukakan bahagian-bahagian yang lain, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga dan bahagian yang ada banyak sekali riwayat yang sama
ataupun seakan-akan sama yang terdapat di dalam kitab-kitab Syiah, dan ada tokoh-tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawa ini sebenarnya adalah pengaruh-pengaruh daripada buku-buku ataupun kitab-kitab Syiah sendiri. Yang kedua, dalam riwayat Sahih Muslim yang lebih sahih itu, yang tidak diketikaikan sebegini bagaimana riwayat yang kita akan kemukakan ini adalah tidak menyebutkan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Lafaz ini di dalam riwayatnya. Dan yang ketiga, di bahagian yang lain, ini bahagian yang pertama. Di bahagian yang ketiga secara khasnya ada menyebutkan Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Ini adalah satu doa yang diucapkan oleh Rasulullah yang kita akan nilainya secara kritis kemudian nanti. Ada masalah dengan doa yang dikemukakan ini. Yang seterusnya, hadis ini juga bercanggah dengan satu prinsip asas yang berpunca daripada Al-Quran itu sendiri, iaitu orang-orang Islam adalah saling bersaudara dan tidak bermusuhan. Ini terkait dengan bahagian yang ketiga, doa yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan yang keempat, mengenai sebab turunnya hadis ini, juga ada satu background yang berbeza dengan apa yang difahami oleh Syiah. Pemahaman Syiah bahawa Ali merupakan imam selepas Rasulullah sangat-sangat kontradik, bercanggah, berbeza dengan sebab urut hadis ataupun background sebab bagi turunnya hadis ini sebagaimana yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seterusnya kita juga lihat dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Terdapat masalah juga dari sudut bahasa dan tidak boleh difahami sebagaimana difahami oleh Syiah. Dan seterusnya, kita juga lihat kepada situasi-situasi selepas Rasulullah SAW wafat, terutamanya semasa pemilihan khalifah selepas Rasulullah. Jadi semasa pemilihan semasa pemilihan khalifah selepas Rasulullah, hadis ini tidak disebutkan sebagai hujjah untuk menyatakan Ali adalah khalifah yang layak dilantik selepas baginda. Tidak disebutkan oleh sahabat dan juga tidak disebutkan oleh Sayyidina Ali sendiri. Jadi ini adalah kesimpulan yang saya hendak kemukakan di sini untuk menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa hadis yang kita akan nilaikan ini adalah hadis yang bermasalah, bukan sahaja dari sudut riwayat tetapi juga dari sudut dirayah. Dari sudut dirayatnya ada beberapa perkara yang saya sebutkan sebentar tadi dan kita akan lihat satu persatu di sini. Contoh kedua untuk usul ke-70 ialah sabda Rasulullah SAW berikut. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Bermaksud, sesiapa yang aku adalah maulanya, yakni orang yang dikasihinya, kita letakkan dalam kurungan di situ sebab ini adalah tafsiran ataupun maksud terjemahan yang kita terima, yang kita anggap paling sesuai. Maka Ali juga adalah maulanya, yakni orang yang dikasihinya. Ada dikemukakan rujukan di situ untuk kita lihat versi-versi yang lain dan juga ada bahagian-bahagian yang lain juga. Baik, komentar. 1. Demikianlah hadis di atas diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tanpa sebarang tambahan yang lain dengan isnad berikut. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Setelah mengemukakannya, At-Tirmidzi berkata, Hadha hadithun hasanun gharibun. Ini adalah hadith hasan gharib. Beginilah hukum terhadapnya yang diberikan oleh At-Tirmidzi dan beginilah juga tersebut di dalam kebanyakan nuskhah Sunan At-Tirmidzi, baik yang dipakai Maulana Mubarak Furi dan untuk syarahnya, yakni Tuhfatul Ahwazi, dan atau Sunan Tirmidzi dengan tahqiq, ta'liq dan takhrij Muhammad Fuad bin Baqir, Ahmad Muhammad Syakir, Bashar, Awad, Ma'ruf dan lain-lain. Di dalam sesetengah nuskhah pula tersebut, hadza hadithun hasanun sahihun gharibun. Ini adalah hadis hasan sahih gharib. Bagi penulis, ini Maulana sendiri, yang lebih tepat ialah seperti terdapat di dalam kebanyakan nuskhah, iaitu hadza hadithun hasanun gharibun.
ini adalah hadis hasan gharib sahaja. Antara buktinya ialah apa yang disebutkan oleh penulis-penulis lama seperti Imam Az-Zahabi dan lain-lain. Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 1 muka surat 233 menukilkan daripada At-Tirmidzi bahawa beliau menghasankannya sahaja, tidak mensahihkannya. Ini menunjukkan di dalam nuskhah Sunan At-Tirmidzi yang dipakai oleh Az-Zahabi juga tersebut hadza haditsun hasanun gharibun. Ini adalah hadis hasan gharib sahaja. Ada perbezaan pada nuskhah-nuskhah, syarah-syarah ataupun mereka yang merujuk kepada hadis ini yang dimuatkan oleh Imam Tirmidzi. Sebahagian yang menyebutkan sebagai hadis hasan sahih gharib. Ada 3 status yang dikemukakan. Hasan pun betul, sahih pun betul, gharib pun betul. Tapi kalau kita rujuk kepada nuskhah-nuskhah ataupun rujukan-rujukan yang dibuat kepada hadis ini daripada tokoh-tokoh yang lama, tokoh yang lebih lama lah berbanding dengan mereka yang lebih kemudian, seperti Az-Zahabi, dia tidak menyebutkan bahawa Tirmidzi meletakkan status hadis ini sebagai 3. Sahih tidak disebutkan, hasan sahaja yang disebutkan. Jadi pada pandangan Maulana, yang lebih tepatnya adalah 2 sahaja status yang dikemukakan oleh Tirmidzi, iaitu hasan dan gharib. Untuk kita nyatakan bahawa Tirmidzi mengemukakan hadis ini dengan status sahih adalah sedikit kejanggalan dan sedikit bermasalah, agak berat sebenarnya untuk meletakkan status hadis ini sebagai sahih. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru mengikuti kelas hadis dan baru juga mengikuti kelas kita ini, apabila Imam Tirmidzi mengemukakan sesuatu hadis, dia selalunya akan kemukakan status hadis tersebut. Status hadis yang dikemukakan oleh Tirmidzi adalah berbeza dengan status-status yang dikemukakan oleh imam-imam lain di dalam sahih-sahih mereka. Imam Tirmidzi apabila mengemukakan satu hadis adalah tidak merupakan satu keganjilan apabila dia mengemukakan 3 ataupun lebih status hadis tersebut. Dia boleh mengumpulkan sahih, hasan, gharib dan lain-lain dalam satu hadis. Ini sebenarnya bukan merujuk kepada satu perspektif yang sama. Bahkan sebenarnya Imam Tirmidzi nak mengisyaratkan kepada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama dalam menilai hadis ini. Ada sebahagian ulama menilai hadis ini sebagai sahih, ada yang menilai sebagai hasan, dan ada yang menilai sebagai gharib, ada yang menilai sebagai syadz, ada yang menilai sebagai munkar dan lain-lain. Apabila dia kemukakan status-status yang berbeza juga, kadang-kadang ia merujuk kepada matan, kadang-kadang ia merujuk kepada riwayat itu. Jadi dalam hadis ini, ia merujuk kepada matan dan ia juga merujuk kepada riwayat. Ada kalanya hadis itu sahih dari segi sanadnya, tidak bermasalah dari segi sanadnya, tetapi bermasalah dari segi matannya, maka dikatakan sebagai sahih dan juga ada disebutkan sebagai gharib dan lain-lain. Ada juga sebaliknya, matannya bermasalah tetapi minta maaf, riwayatnya dari sudut dia punya mata rantainya tidak bermasalah tetapi matannya bermasalah ataupun sebaliknya. Boleh jadi berlaku. Boleh jadi juga ada perbezaan pandangan, semuanya dikemukakan oleh Imam Tirmidzi dalam status-status yang dibuat selepas dia mengemukakan satu-satu hadis. Dan untuk memahami uslub ini, kita perlulah memahami uslub penulis dan juga kenapa kita jadikan Sunan Tirmidzi sebagai salah satu daripada kitab yang kita pelajari di Darul Kautsar, madrasah Maulana sendiri. Ya. Ianya dikemukakan selepas kita belajar di peringkat selalunya di bahagian awal. Di pagi-pagi kita kemukakan hadis daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Dan Tirmidzi ini dikemukakan selepas kita kemukakan 2 sahih yang utama itu, Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Kalau ada Abu Daud lebih dahulu. Kemudian barulah kita pelajari Tirmidzi. Tujuannya adalah untuk pelajar-pelajar hadis menilai hadis itu menggunakan ilmu-ilmu alat dan menggunakan kita kata hadis-hadis yang telah dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim dan hadis-hadis yang sebelumnya untuk menilai
hadis-hadis yang dikemukakan oleh Tirmizi itu sendiri untuk menilai menggunakan kemahiran yang telah dipelajari dan menggunakan hadis-hadis yang telah dikemukakan yang sahih-sahih untuk menilai hadis Tirmizi. Jadi ada sebabnya kenapa kita letakkan dalam silibus kitab sahih Sunan Tirmizi, dan ada sebabnya juga kenapa Imam Tirmizi mengemukakan hadis-hadis dan mengemukakan status-status yang berbagai. Salah satunya adalah untuk pelajar-pelajar menilai menggunakan kemahiran mereka yang dipelajari untuk menilai dengan sendiri hadis-hadis yang dikemukakan oleh Tirmizi. Baik, kita tidak mahu pergi kepada perbincangan yang lebih lanjut, kita akan pergi kepada poin nombor 2. Di dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir seperti Al-Azhar Al-Mutanathirah, muka surat 77 karangan As-Suyuti dan Nazmul Mutanathir, muka surat 194 karangan Al-Qahtani, hadis yang dikemukakan sebagai contoh kedua di atas tersebut sebagai salah satu hadis mutawatir. Seramai 30 orang sahabat Rasulullah SAW dikatakan telah meriwayatkannya. Antara mereka ialah Zaid bin Arqam, Ali bin Abi Talib, Abu Ayyub Al-Ansari, Umar, Abu Hurairah, Talha, Ibn Abbas, Buraidah, Ibn Umar, Malik bin Huwairith, Jarir, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas, Bara' bin Azib, Jabir, Qais bin Thabit, Habib bin Hudayr bin Warqa, Zaid atau Yazid bin Shurahil, Abu Sarihah, Huzaifah bin Asid, dan seterusnya. Jadi hadis ini ada dikemukakan dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang mutawatir. Ada disebutkan ramai perawi-perawinya. 3. Walaupun hadis itu setakat yang disebut itu sahaja tersenarai sebagai hadis mutawatir di dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir, namun para ulama hadis masih berbeza pendapat tentangnya. Ada yang menerimanya sebagai sahih, ada sebagai hasan, ada juga sebagai dhaif, bahkan ada juga sebagai maudhu'. Ini kita merujuk kepada bahagian yang pertama sahaja. Bahagian yang pertama ini pun diperselisihi statusnya. Antara ulama yang menerimanya sebagai hadis sebagai sahih ialah Al-Hakim, Ibn Hibban, Ad-Diya Al-Maqdisi, Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami, Al-Albani dan lain-lain. Antara yang menerimanya sebagai hasan pula ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmizi, Ibn Adi, Zahabi dan lain-lain. Antara ulama yang mendhaifkannya pula ialah Imam Bukhari, Ibrahim Al-Harbi, Ibn Hazm, Al-Zailai, Ibn Taymiyah dan lain-lain. Dan antara ulama yang menganggapnya sebagai maudhu' pula ialah Muhammad bin Tahir Al-Qaisarani, Ibn Al-Jawzi, Al-Jawzaqani, Al-Muqbil bin Hadi, Al-Wadi'i dan lain-lain. Al-Wadi'i dan lain-lain. Jadi ada perbezaan pandangan di sini. Keempat, daripada 6 kitab utama hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Al-Nasa'i dan Sunan Ibn Majah, hadis ini hanya terdapat di dalam Sunan Tirmizi dan Ibn Majah sahaja. Di dalam Sunan Tirmizi ia hanya ada sekadar itu sahaja, tanpa ada apa-apa tambahan yang lain selepasnya. Sedangkan di dalam kitab-kitab hadis selainnya masih lagi terdapat beberapa potong ayat sama ada sebelumnya atau selepasnya yang dikatakan sebagai sabda Rasulullah SAW. 5. Ibnu Majah bagaimanapun mengemukakan hadis itu di dalam sunannya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan daripada Zaid bin Arqam. Tetapi bersamanya ada beberapa tambahan yang lain selepasnya. Lihat hadis Ibnu Majah berkenaan di bawah ini. Haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Musa bin Muslim an Abi Sabit wa huwa Abdul Rahman an Sa'd bin Abi Waqqas qala qadima Muawiyah fi ba'd hajjatihi فدخل عليه سعد فذكر عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. Bermaksud Abdul Rahman bin Sabit meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas katanya, Muawiyah datang dalam salah satu haji yang dikerjakannya. Lalu Sa'ad masuk menemuinya, ketika itu orang-orang sedang berbicara tentang Ali. Maka Muawiyah menyebut sesuatu yang tidak menyenangkan tentang Ali. Kerananya Sa'ad naik marah dan berkata, engkau berkata begini terhadap orang yang aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentangnya.
Sesiapa yang aku adalah maulanya, maka Ali juga maulanya. Aku juga telah mendengar baginda bersabda kepadanya, engkau bagiku sama seperti Harun bagi Musa. Cuma tiada lagi Nabi sesudahku. Dan aku juga telah mendengar baginda bersabda tentangnya. Hari ini aku pasti akan memberikan bendera ini kepada seorang lelaki yang kasih kepada Allah dan Rasulnya. Pada zahirnya semua perawi dalam sanad hadis ini siqah, tetapi Yahya bin Ma'in berkata, Abdurrahman bin Sabit tidak mendengar daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kita boleh lihat dalam Muqbil bin Hadi Al-Wadi' yang dia letakkan dalam hadis mu'allaf zahiruha as-sihah. Hadis-hadis yang bermasalah tetapi pada zahirnya nampak macam tidak bermasalah. Al-Ala'i menulis Abdurrahman bin Sabit Al-Qurashi banyak meriwayatkan secara mursal daripada Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan sekumpulan sahabat yang lain. Kata Abu Zur'ah, yani riwayat Abdurrahman bin Sabit daripada Abu Bakar adalah mursal. Kata Yahya ibn Ma'in, dia tidak mendengar daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak daripada Abi Umamah dan tidak juga daripada Jabir. Semua riwayatnya daripada mereka mursal. Ibnu Abi Hatim bagaimanapun mengatakan dia ada juga mendengar daripada Jabir. Inilah ilat yang menyebabkan hadis ini dihukum dhaif juga oleh segolongan muhaddithin. Jika dilihat dari sudut dirayah, maka matannya juga dhaif kerana menyalahi riwayat Muslim dan lain-lain. Juga daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang lebih sahih. Di dalam riwayat Muslim juga tidak ada lafaz man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Jadi dekat sini kita nyatakan bahawa ada beberapa tokoh ulama jarh dan ta'dil menyatakan bahawa kita ada satu orang perawi di sini yang bermasalah. Abdurrahman bin Sabit. Abdurrahman bin Sabit ini dia tidak mendengar apa-apa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya apabila dia meriwayatkan hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, mesti ada orang lain yang menyampaikan hadis itu kepadanya kerana dia tidak mendengar secara langsung daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi apabila ada satu orang perawi di antara Abdurrahman dan juga Sa'ad yang tidak dinyatakan di sini, maka terdapat masalah pada mata rantai hadis ini. Sebab itu ada ulama yang meletakkan status hadis ini sebagai hadis yang bermasalah, dhaif. Ada yang meletakkannya sebagai mursal. 6. Hadis contoh kedua yang dikemukakan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah itu membuktikan kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan kedudukan istimewanya pada pandangan Rasulullah SAW. Hakikat ini tidak dinafikan oleh sesiapa pun dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dinafi dan dipertikaikan oleh mereka ialah kesimpulan yang dibuat oleh golongan Syiah daripada hadis itu. Menurut mereka, hadis ini dan banyak lagi hadis-hadis lain merupakan nas dan bukti yang terang tentang kelayakan Sayyidina Ali sebagai imam dan khalifah selepas Rasulullah SAW. Dia bahkan mengandungi perintah Rasulullah SAW supaya melantik terus Ali sebagai khalifah selepas baginda. Maka pelantikan orang-orang lain selain Ali sebagai khalifah yang telah berlaku dalam sejarah sebelum Ali itu adalah perampasan kuasa sebenarnya. Dengan itu, 3 orang khulafah Rashidin, ini Abu Bakar, Umar dan Uthman, sebelum Sayyidina Ali pada kepercayaan mereka adalah zalim setidak-tidaknya. Atau mereka telah pun menjadi kafir dengan sebab telah melanggar dan menolak perintah Rasulullah SAW tersebut. Jadi ada perbezaan penerimaan pada ulama-ulama Ahlus Sunnah dan ulama-ulama Syiah. Sunni yang menerima hadis ini, Sunni yang menerima lafaz man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, mereka mengatakan bahawa ini adalah mengenai fadilat ataupun keutamaan Ali, bukan lain daripada itu. Tetapi apabila hadis ini dikemukakan oleh ulama-ulama rijal Syiah, mereka mengatakan bahawa ini adalah hujah Ali sebagai imam dan khalifah selepas Rasulullah. Ini usul yang ke-70 kita. Kita kemukakan hadis ini sebagai contoh yang kedua selepas kita kemukakan hadis yang pertama yang memberi zakat semasa rukuk itu. Juga dijadikan Syiah sebagai hujah Ali adalah imam dan khalifah selepas Rasulullah secara langsung, bukan Abu Bakar, Umar dan Uthman.
Ini adalah hadis yang kedua dijadikan hujah, juga adalah secara langsung selepas Rasulullah, bukan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Yang ketujuh, orang-orang yang menerima hadis ini sebagai sahih tidak nampak apa-apa kecacatan padanya, baik di sudut sanad maupun di sudut matannya, di teksnya. Ia bagi mereka tidak lebih daripada hadis yang menyatakan kelebihan Sayyidina Ali, dan memang banyak pun hadis-hadis sahih yang menyatakan kelebihan beliau. Tiada langsung kaitannya dengan apa yang didakwakan oleh golongan Syiah. Kerana itulah ia diletakkan oleh Imam Tirmizi di bawah bab manaqib, ini kelebihan Ali. Ibnu Majah pula meletakkannya di bawah bab fadl Ali, bab kelebihan Ali. Tidak ada mana-mana pengarang kitab hadis Sunni meletakkannya di bawah bab Imamah Ali misalnya, atau di bawah bab Al-Imarah, bab Al-Tahan. Jadi disukakan hadis ini di dalam kitab mereka, secara khasnya Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Mereka hanya meletakkan hadis ini di bawah bab manaqib ataupun bab fadail, kelebihan sahaja. Kelebihan di sini menunjukkan bahawa ia tidak ada kena-mengena dengan sesuatu perintah agama secara khas, suatu perintah yang ada kaitannya dengan perkara-perkara tertentu. Secara khasnya di sini berkaitan dengan imam. Dalam menyatakan khilafah ataupun imarah Abu Bakar, Umar dan Uthman sebagai contoh, imam-imam lain mereka mengemukakan hadis-hadis yang berkaitan di bawah bab imamah untuk menunjukkan bahawa hadis ini walaupun ada kaitannya dengan fadail, walaupun ada kaitannya dengan isu-isu yang lain, tetapi hadis itu juga adalah secara khas menyebutkan mengenai pelantikan sahabat-sahabat tertentu selepas Rasulullah. Jadi mereka mengemukakan, terutamanya Imam Bukhari, yang mana dia punya bab-bab yang disusun oleh Imam Bukhari itu ada objektifnya yang tersendiri, menyatakan bahawa hadis-hadis yang dia kemukakan adalah berkaitan dengan pelantikan Abu Bakar sebagai contoh, pelantikan Umar, pelantikan Uthman. Tetapi dia tidak pula kemukakan hadis ini langsung, tidak ada dalam Sahih Bukhari, dan tidak pula dikemukakan oleh mereka yang mengemukakan hadis ini dalam kitab mereka di bawah bab imarah. Kita boleh lihat kitab-kitab mereka, memang ada bab pelantikan, bab khilafah, bab pemerintahan dan lain-lain. Tidak dikemukakan. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak menganggap hadis ini adalah berkaitan dengan imarah, pemerintahan, berkaitan dengan khilafah, berkaitan dengan apa-apa perkara yang ada kena-mengena dengan politik dan lain-lain. Jadi tafsiran Sunni adalah berbeza secara total dengan tafsiran yang diterima pakai oleh Syiah. Yang ke-8, sebelum membincangkan dengan lebih lanjut lagi, eloklah kiranya dikemukakan beberapa riwayat lain yang juga mengandungi lafaz hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi itu. Di samping mengandungi juga tambahan-tambahan lain sebelum dan selepasnya. Dan ia menyatakan juga tempat di mana hadis itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. 1. Al-Hakim meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam juga katanya, Akhbarani Muhammad bin Ali Al-Shaybani bil Kufah, qala hadatsana Ahmad bin Hazim Al-Ghifari, qala hadatsana Abu Nu'aym, qala hadatsana Kamil Abu Al-Ala, qala sami'tu Habib bin Abi Thabit yukhbir an Yahya bin Ja'la an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam حتى انتهينا إلى غدير فأمر بدوح ففسح في يوم ما أتى علينا يوم كان أشد حرا منه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إنه لن يبعث نبي قط إلا ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبله وإني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله عز وجل ثم قام فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا الله ورسوله أعلم ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه. Bermaksud, Zaid bin Arqam berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW sehingga kami sampai di Qadir Qum. Lalu baginda memerintahkan supaya dicari tempat yang agak teduh dan sejuk serta dibersihkan untuk berehat. Hari itu adalah hari yang paling panas pernah kami alami. Setelah memuji-muji Allah, Nabi SAW bersabda, wahai manusia, ini sahabat-sahabatku,
Sesungguhnya tidak pernah diutus seorang pun Nabi, melainkan masa hidupnya tidak sampai pun selama separuh masa hidup Nabi sebelumnya. Sesungguhnya aku tidak lama lagi akan dipanggil, ini meninggal, dan panggilan itu akan aku sambut. Akan aku sambut. Sesungguhnya aku akan meninggalkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak akan sesat selepas berpegang dengannya, iaitu kitab Allah Azza wa Jalla. Kemudian baginda berdiri sambil memegang tangan Ali lalu bersabda, wahai manusia, ini sahabat-sahabatku, siapakah orang yang lebih utama terhadap kamu daripada diri kamu sendiri? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya lah. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW kemudian bersabda, bukankah aku lebih utama terhadap kamu daripada diri kamu sendiri? Jawab mereka, benar. Baginda seterusnya bersabda, sesiapa yang aku adalah maulanya, maka Ali juga maulanya. Riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 3 muka surat 533. Yang kedua, Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan, katanya, حدثنا عبد الله قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيق قال نشد علي الناس في الرحبة من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير قم إلا قام. قال فقام من قبل سعيد 6 ومن قبل زيد 6 فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يوم غدير قم أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا بلى. قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاده. Bermaksud Sa'id bin Wahab dan Zaid bin Hufaid meriwayatkan, kata mereka berdua, pernah Ali bersumpah dengan nama Allah di Rahabah, meminta sesiapa sahaja yang pernah mendengar ucapan Rasulullah SAW di Ghadir Qum agar bangun bersaksi. Kata perawi, maka bangunlah dari sebelah Sa'id 6 orang dan dari sebelah Zaid juga 6 orang. Terus mereka bersaksi bahawa mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang Ali pada hari mereka berhenti di Ghadir Qum. Bukankah Allah lebih utama terhadap orang-orang yang beriman? Jawab mereka, ya benar. Rasulullah SAW pun bersabda, ya Allah, sesiapa yang aku adalah maulanya, maka Ali juga maulanya. Ya Allah, kasihilah orang yang mengasihinya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Yang ketiga, Al-Bazzar dalam musnadnya meriwayatkan, katanya, حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن فطر بن خليفة عن أبي إسحاق عن عمرو بن مر وعن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيق قال سمعنا عليا يقول نشدت الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم لما قام فقام إليه 13 رجلا فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاده وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله. Bermaksud Amr bin Zimur, Sa'id bin Wahab dan Zaid bin Huthayb meriwayatkan, kata mereka, kami telah mendengar Ali berkata, aku meminta dengan nama Allah sesiapa sahaja yang telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari Ghadir Qum agar bangun bersaksi. Maka bangunlah 13 orang, mereka bersaksi bahawa Rasulullah SAW bersabda pada hari itu, bukankah aku lebih utama terhadap orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri? Jawab mereka, ya wahai Rasulullah. Terus baginda memegang tangan Ali seraya berkata, sesiapa yang aku adalah maulanya, maka Ali juga maulanya. Ya Allah, kasihilah orang yang mengasihinya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Sayangilah orang yang menyayanginya dan bencilah orang yang membencinya. Tolonglah orang yang menolongnya dan hinakanlah orang yang menghinanya. Hadis riwayat Al-Bazzar dalam Musnad dan lain-lain. Jadi ini kita kemukakan beberapa riwayat yang terdapat dalam Al-Bazzar, dalam Musnad Al-Bazzar dan Musnad Imam Ahmad dan Hakim dalam kitabnya dengan pelbagai tambahan, ya, dengan pelbagai tambahan. Ada yang tambah macam ni, alastu aula bikum min anfusikum. Kemudian ini ada tambahan lain.
wali man walahu wa adi man adahu. Kemudian ini pun ada tambah juga, wabghid man abghadahu wansur man nasarahu waqdul man khadalahu. Ada pelbagai tambahan. Sekarang kita nak bandingkan pula satu lagi, ya, yang keempat. Penulis-penulis Syiah dari dahulu sampai ke hari ini mengemukakan hadis contoh kedua yang sedang kita bincangkan sekarang bersama-sama dengan tambahan-tambahan yang tersebut di dalam riwayat-riwayat yang dikemukakan di atas. Di samping satu lagi tambahan di akhirnya, iaitu wa adril haqqa ma'ahu haitsu dara. Dia ada tambahan ini. Kononnya dengan tambahan ini juga terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis berkenaan selengkapnya sebagaimana terdapat di dalam kitab-kitab utama Syiah adalah seperti berikut. Man kuntu maulahu fahada aliyun maulahu. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa khudul man khadalahu wa adil al-haqqa ma'ahu haitsu dara. Bermaksud, sesiapa yang aku adalah maulanya, maka Ali juga maulanya. Ya Allah, kasihilah orang yang mengasihinya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Tolonglah orang yang menolongnya dan hinakanlah orang yang menghinanya. Dan pusingkanlah kebenaran bersamanya kemanapun dia, yakni Ali, berpusing. Ini riwayat yang dimuatkan oleh tokoh-tokoh Syiah dalam banyak sekali. Dan dia katakan bahawa ini riwayat ini ada persamaan dengan riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh lihat dalam rujukan-rujukan yang dikemukakan di sini. Rupa-rupanya kitab-kitab Syiah inilah yang menjadi punca bagi apa yang tersebut di dalam kitab-kitab Sunni, terutama beberapa potongan terakhirnya. Potongan terakhir itu tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis Sunni pun dengan redaksi tersebut. Ia kalau ada pun hanyalah dalam redaksi yang lain. Imam Tirmizi di dalam sunannya beriwayatkan kata beliau, حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وعتق بلالا من ماله رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له صديق رحم الله عثمان تستحييه الملائكة رحم الله علي اللهم أدري الحق معه حيث دار. Bermaksud, Ali berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia telah mengahwinkan aku dengan anaknya, membawa aku ke negeri hijrah di Madinah dan memerdekakan Bilal menggunakan duitnya sendiri. Semoga Allah merahmati Umar. Dia bercakap benar walaupun pahit. Percakapannya yang benar telah buatkan dia tidak mempunyai kawan lagi. Semoga Allah merahmati Uthman. Malaikat malu kepadanya. Semoga Allah merahmati Ali. Ya Allah, pusingkanlah kebenaran bersamanya kemanapun dia, Ali, berpusing. Selain At-Tirmidzi, Al-Hakim Abu Nuaim di dalam Ma'rifah Sahabatnya, Ibnu Asakir, Ibnu Asim di dalam Sunnahnya, dan Al-Uqaidi juga meriwayatkan hadis ini. Setelah mengemukakannya, Imam Tirmidzi berkata, ini adalah hadis gharib. Kami tidak mengetahuinya melainkan melalui saluran riwayat ini. Mukhtar bin Nafi' seorang syekh Basrah yang mempunyai banyak riwayat-riwayat pelik. Abu Hayyan At-Taimi, namanya ialah Yahya bin Sa'id bin Hayyan At-Taimi, orang Kufah, dia siqah. Al-Hakim pula setelah meriwayatkannya berkata, ini adalah hadis sahih yang menepati syarat Muslim. Tetapi mereka berdua, Bukhari dan Muslim, tidak meriwayatkannya di dalam kitab mereka. Ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata-kata Al-Hakim itu disanggah oleh Al-Zahabi di dalam Talkhisnya. Kata beliau, Mukhtar bin Nafi' adalah perawi saqit, ini gugur, iaitu perawi yang tidak boleh diterima riwayatnya kerana ia tertuduh berdusta. Al-Zahabi pula di dalam Mizan al-I'tidal berkata, Sa'id bin Hayyan At-Taimi, seorang yang hampir tidak dikenali, majhul. Mukhtar bin Nafi' At-Taimi pula, kata An-Nasai dan lain-lain, tidak siqah. Imam Bukhari berkata, mungkarul hadis, seorang yang mungkar hadisnya. Kunyahnya ialah Abu Ishaq. Demikian juga kata As-Saji dan Abu Hatim. Ibn Hibban pula berkata tentang Mukhtar, sangat mungkar hadisnya. Dia selalu meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada perawi-perawi terkenal, sehingga terlintas di hati bahawa dia sengaja melakukan begitu. Kesimpulannya ialah sanad hadis ini sangat dhaif, sementara matannya pula sangat mungkar. Ia hanya diriwayatkan oleh
Mukhtar bin Nafi' sahaja. Ibn Hibban, Ibn Adi, Al-Zahabi dan lain-lain menganggap hadis ini sebagai salah satu hadis munkar mukhtar. Sekarang ini kita bandingkan antara riwayat-riwayat Sunni dan juga riwayat Syiah yang kita kemukakan di sini. Riwayat Syiah ni ada banyak lagi ya. Ini cuma satu riwayat yang dikatakan menyamai sama dengan riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita perlu tahu juga salah satu strategi yang sering dikemukakan oleh Syiah apabila berhadapan dengan Sunni adalah mereka mengemukakan hujah-hujah daripada kitab-kitab Sunni sendiri terlebih dahulu. Kemudian mereka mengemukakan kitab-kitab daripada rujukan-rujukan mereka sendiri. Kenapa mereka berbuat demikian adalah untuk menyatakan bahawa yang pertama, Syiah itu sendiri adalah sebahagian daripada Muslim, sebahagian daripada Ahlus Sunnah, sebahagian daripada pengikut-pengikut Rasulullah sendiri, sebahagian daripada Muslim yang mesti diterima keislaman mereka dan yang mesti diterima akidah kepercayaan mereka. Dan yang kedua, juga untuk menyatakan bahawa akidah mereka sebenarnya adalah tidak bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pun. Dan yang keempat, kita pergi kepada hujah. Dari segi hujahnya untuk menyatakan bahawa Sunni, walaupun mereka hendak menolak riwayat-riwayat Syiah, mereka tidak mampu untuk menolak riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab Sunni sendiri, rujukan-rujukan Sunni sendiri. Jadi mereka kemukakan sebagai contoh hadis yang menjadi perbincangan kita pada hari ini untuk menyatakan bahawa tidak ada alasan untuk Sunni tidak menerima riwayat-riwayat lain Syiah untuk menerima tafsiran-tafsiran Syiah juga. Kerana mereka telah menerima riwayat yang dikemukakan oleh tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini bagi orang-orang awam, terutamanya yang tiada maklumat mengenai kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenai status-status ilmu rijal dan sebagainya, mereka akan sedikit mereka akan sedikit bermasalah dan mereka tidak mampu untuk berhujah kembali dengan hujah-hujah yang dikemukakan oleh Syiah sebentar tadi. Walhal sebenarnya apabila kita lihat sahaja kitab-kitab utama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada pun disebutkan adilil haqqa ma'ahu haitsu dara, tidak ada pun disebutkan Ali sebagai maula, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, sebagaimana lafaz yang kita sebutkan di sini. Tidak ada pun. Yang disebutkan, yang dikemukakan itu adalah dalam kitab-kitab hadis yang bukan utama. Yang ada disebutkan itu perawinya sendiri, pengarangnya sendiri menyatakan bahawa ia tidak sahih. Ia adalah riwayat yang mungkar. Objektifnya sebagaimana yang kita sebutkan di sini adalah untuk menyatakan bahawa riwayat ini adalah riwayat yang tidak boleh diterima dan kita mesti menerima riwayat lain yang lebih sahih. Jadi ini adalah untuk menunjukkan bahawa riwayat ini sebenarnya banyak berpunca daripada kitab-kitab Syiah yang mereka jadikan sebagai hujah untuk meletakkan Ali, untuk mengangkat Ali sebagai imam, khalifah. Mereka tidak sebutkan sebagai khalifah, imam yang layak dilantik selepas Rasulullah SAW. Jadi setelah kita buat perbandingan ini, kita juga dapati bahawa pengarang-pengarang kita sendiri, pengumpul-pengumpul hadis kita sendiri, juga dengan jelas menyebutkan bahawa yang menyebutkan lafaz-lafaz tertentu ini sebagai tidak sahih pun bermasalah. Seterusnya kita akan lihat lafaz yang kita petik di atas sebagai lafaz yang paling diterima, yang tidak bermasalah. 9. Tidak dapat dinafikan hadis yang dikemukakan sebagai contoh kedua di atas tanpa tambahan-tambahan lain. Selepasnya terdapat dengan banyak sekali saluran riwayatnya. Itulah sebabnya ramai juga di kalangan ulama hadis menyenaraikannya sebagai salah satu hadis mutawatir. Kita kemukakan dari dua contoh kitab pengumpulan hadis mutawatir yang meletakkannya di bawah kumpulan-kumpulan hadis yang mutawatir. Hadis berkenaan bersama dengan bahagian keduanya, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, juga banyak. Tetapi tidaklah sampai ke peringkat mutawatir. Namun begitu ramai di kalangan ulama hadis menganggapnya sahih seperti bahagian pertamanya juga. Ini bahagian yang kedua. Yang banyak dipertikaikan ialah hadis berkenaan bersama-sama dengan tambahan lain selepas itu. Boleh dikatakan tidak ada satu pun daripadanya sahih walaupun hanya dinilai dari sudut sanad dan riwayat semata-mata.
Di dalam sanadnya pasti ada perawi dhaif, dhaif sangat, perawi munkarul hadis, perawi yang dikatakan dusta, perawi yang dikatakan syiah, atau perawi yang diketahui sebagai syiah terlampau. Jika dilihat dari sudut jerayah pula, maka bahagian pertama dan keduanya juga tergugat dan tidak akan dapat bertahan. Jadi kita ada beberapa bahagian hadis ini, dan meskipun kita nak terima pandangan ulama-ulama yang menganggap hadis ini dengan bahagian-bahagian tertentunya adalah sahih, juga adalah berat dan bermasalah sekiranya kita nak menerima semua perawi-perawi yang dikemukakan itu sebagai perawi yang tidak bermasalah. Tokoh-tokoh rijal, ini mereka ulama-ulama yang menilai perawi-perawi hadis yang mengemukakan hadis daripada perawi-perawi sebelumnya, menilai perawi-perawi tertentu sebagai perawi-perawi yang bermasalah. Ada pelbagai tomahan-tomahan yang dikemukakan. Mungkarul hadis tidak boleh diterima langsung, perawi dhaif, perawi pendusta, perawi yang menyembunyikan perawi sebelumnya dan lain-lain, termasuklah perawi syiah. Jadi apabila ada perawi syiah yang mengemukakan riwayat-riwayat yang bersumberkan syiah, yang menyokong pandangan syiah, kita mestilah berhati-hati. Seterusnya, 10. Sekarang mari kita menganalisis dan mengkajinya dengan lebih terperinci dan mendalam. Hadis itu jika dianalisis dapat dibahagikan kepada 4 bahagian semuanya. Satu, bahagian yang pertamanya ialah man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Yang kedua, bahagian yang keduanya ialah Allahumma wali man walahu wa'adi man adahu. 3. Bahagian ketiganya ialah wansur man nasarahu waqdul man khadalahu, atau lain-lain yang tersebut sebelum bahagian terakhir. 4. Dan bahagian keempatnya yang merupakan bahagian terakhir hadis itu ialah adilil haqqa ma'ahu haitsu dara. Bahagian pertama hadis itu pun tidak terdapat di dalam hadis Zaid bin Arqam yang paling sahih tentang peristiwa di Ghadir Qum. Ia diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya sebagaimana yang akan dikemukakan nanti. Jadi ada banyak riwayat ini sebagaimana yang kita kemukakan tadi, lebih daripada Zaid bin Arqam. Ini tidak ada sebutkan adilil haqqa ma'ahu haitsu dara sebagaimana yang terdapat dalam riwayat daripada kitab-kitab Syiah sendiri. Bahagian pertama hadis itu hanya terdapat di dalam riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Bahagian kedua hadis walaupun dianggap sahih oleh ramai juga ulama, namun ia tidak ada di dalam Sunan At-Tirmizi. Di dalam Sunan Ibnu Majah juga tidak ada dengan redaksi itu. Redaksinya berbeza dan ia dhaif kerana di dalam sanadnya ada Ali bin Zaid bin Jud'an. Bahagian ketiga hadis hanya terdapat di dalam kitab-kitab hadis seperti Musnad Ahmad, Musnad Al-Bazzar, Qasa'is An-Nasa'i dengan sanad yang dhaif atau maudhu'. Sementara bahagian keempat hadis pula memang tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis Ahlussunnah wal Jamaah. Ia hanya terdapat dengan banyak di dalam kitab-kitab Syiah. Bahagian yang keempat bahagian hadis itu boleh ditemui dengan senang di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan banyak lagi bahagian-bahagian tambahan bagi hadis itu yang dengan lebih terang menyatakan memang Ali telah dilantik oleh Rasulullah di Ghadir Qum sebagai imam dan khalifah terus selepas kewafatan baginda. Jadi kalau kita lihat bahagian-bahagian man kuntu maulahu Ali, Allah mawali man wala wansur man nasarahu adilil haqqa, kesemuanya boleh dikatakan bermasalah. Kesemuanya bermasalah. Ada bahagian yang diterima, ada bahagian yang tidak diterima. Bahagian yang diterima itu pun ada dikemukakan dalam bahagian bab-bab tertentu sebagaimana kita sebutkan sebelum ini. Secara khas yang disebutkan adilil haqqa ma'ahu haitsu dara ini tidak ada langsung disebutkan dalam mana-mana kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada pun, itu dalam hadis yang lain, dikemukakan dalam bentuk yang lain, konteks yang lain yang kita kemukakan di sini. Ini cerita berkenaan dengan ada kelebihan Abu Bakar, ada kelebihan Umar, ada kelebihan Uthman, ketiga-tiganya. Kemudian ini ada disebutkan adilil haqqa ma'ahu haitsu dara. Memang ada, tetapi ini hadis ini ada juga menyebutkan kelebihan sahabat-sahabat tiga yang lain. Jadi adakah Syiah tidak menerima riwayat ini? Jawapannya tentu sekali tidak. Mereka tidak mahu menerima ketiga-tiga sahabat ini sebagai mempunyai kelebihan pun. Bahkan pada pandangan mereka, ketiga-tiga sahabat ini adalah mereka yang tidak boleh diterima keislaman mereka. Ya? Kalau ada pun sebutkan adilil haqqa, itu dalam konteks yang lain.
langsung tidak ada. Yang ketiga-tiga ini, duanya memang bermasalah sebagaimana kita lihat tadi, yang man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu pun juga bermasalah. Kita akan lihat lagi berkenaan dengan bahagian yang pertama ini. 11. Para ulama yang mempertikaikan hadis contoh kedua di atas dan mendhaifkannya, malah ada yang menganggapnya maudhu' pula, beranggapan ada illat padanya yang menyebabkan ia tidak boleh diterima sebagai sahih, walaupun sekali pandang sanadnya kelihatan sahih dan matannya pula hanya menyertakan kelebihan Ali semata-mata. Bagi mereka, ia bercanggah dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sanadnya daripada Zaid bin Arqam di dalam sahihnya. Kerana percanggahannya dengan riwayat Muslim yang lebih sahih dan lebih kuat, itulah mereka menghukumnya sebagai hadis syadz, dan hadis syadz itu juga terbilang sebagai hadis dhaif. Hadis Muslim yang dimaksudkan itu ialah seperti berikut. Baik, ini juga sesuatu yang kita perlu faham. Ada bahagian pertama dan bahagian kedua yang diterima oleh tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang kita sebutkan sebentar tadi. Menjadi salah satu prinsip penerimaan hadis-hadis yang kurang sahihnya ataupun yang sedikit bermasalah dari segi sanadnya ataupun matannya, pada sisi tengah pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah untuk menerima hadis itu sekiranya ia tidak berkaitan dengan akidah, ia tidak berkaitan dengan usul akidah, ia tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadi dasar, menjadi asas, menjadi rukun yang apabila tidak diterima hadis itu ataupun apabila diterima hadis itu boleh mengakibatkan fahaman ataupun beragama seseorang Muslim itu bermasalah ataupun tidak bermasalah. Boleh diterima sekiranya ia berkaitan dengan fadail, manaqib, kelebihan-kelebihan berkaitan dengan targhib wa tarhib, ancaman-ancaman ataupun dorongan-dorongan supaya orang melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, kejahatan. Mereka menerima hadis-hadis yang walaupun statusnya tidaklah betul-betul sahih, tetapi sekiranya ia hanyalah berkaitan dengan kelebihan-kelebihan, targhib dan juga tarhib. Ini memang ada termuat dalam salah satu prinsip penerimaan Ahlussunnah wal Jamaah hadis-hadis yang kurang status sahihnya sebagaimana hadis yang kita kemukakan ini. Walaupun begitu, bagi ulama-ulama yang meneliti hadis ini dengan lebih lanjut, mereka tidak mahu menerima hadis ini secara total. Kerana apa? Kerana yang sebagaimana saya sebutkan di awal kelas tadi, secara spesifiknya hadis ini bercanggah dari sudut dasar kerana ia bercanggah dengan hadis sahih Muslim yang lain yang lebih sahih, yang kita namakan percanggahan ini yang kita namakan sebagai syadz dalam ilmu mustalah hadis. Hadis syadz ini untuk mudah kita nak faham adalah apabila ada satu riwayat yang dikemukakan oleh mana-mana tokoh, mana-mana perawi yang bermasalah, yang bercanggah teksnya itu dengan riwayat perawi yang lebih sahih teksnya. Jadi ini kita namakan sebagai syadz. Hadis syadz ini termasuk dalam kategori hadis yang dhaif, bukan kategori hadis yang sahih dan tidak boleh dijadikan hujjah dalam agama secara ringkasnya. Baik, hadis sahih Muslim yang dikatakan hadis Tirmizi bercanggah dengannya adalah hadis ini. Agak panjang ya. حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن أبي علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان قال حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثني يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى قما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيتي؟ فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. Bermaksud, kata Yazid bin Hayyan, aku pergi menemui Zaid bin Arqam bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim. Selepas kami duduk di hadapannya, Husain berkata kepada beliau, sesungguhnya engkau telah mendapat kebaikan yang sangat banyak, wahai Zaid. Engkau telah melihat Rasulullah SAW mendengar hadisnya. Engkau juga telah berperang bersamanya dan bersembahyang di belakangnya. Sesungguhnya engkau telah mendapat kebaikan yang banyak, wahai Zaid. Oleh itu, ceritakanlah kepada kami, wahai Zaid, apa yang engkau telah dengar daripada Rasulullah SAW. Zaid berkata, wahai anakku, demi Allah, sesungguhnya umurku sudah tua dan peristiwaku bersama Rasulullah SAW sudah lama berlalu. Aku lupa sebahagian daripada apa yang pernah aku ingat daripada Rasulullah SAW. Apa yang aku ceritakan kepada kamu, terimalah ia. Apa yang tidak aku ceritakan, janganlah pula kamu menekan aku supaya aku menceritakannya. Kemudian beliau berkata, pada suatu hari, Rasulullah SAW bangun berucap di hadapan kami di suatu danau yang dipanggil Qum. Ia terletak di antara Mekah dan Madinah. Baginda kemudian memuji-muji Allah SAW subhanahu wa ta'ala, lalu memberi nasihat dan mengingatkan kami. Kemudian bersabda, adapun kemudian daripada itu, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia, tidak lama lagi akan datang kepada utusan malakul maut daripada Tuhanku, dan aku akan menerima kedatangannya. Aku akan meninggalkan kamu dua perkara yang sangat berat dan sangat bernilai. Pertama, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala itu dan berpegang teguhlah kepadanya. Kemudian Zaid bin Arqam berkata, maka baginda SAW menggalakkan para hadirin supaya berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baginda SAW bersabda, dan ahli baitku, aku mengingatkan kamu kepada Allah tentang ahli baitku. Aku mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ahli baitku. Aku mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ahli baitku. Sesudah itu Husain pun berkata kepadanya, siapakah ahli bait baginda SAW? Wahai Zaid, bukankah isteri-isteri baginda SAW sebahagian daripada ahli baitnya? Zaid bin Arqam menjawab, isteri-isteri baginda SAW memanglah daripada ahli bait, tetapi ahli bait baginda yang dimaksudkan di sini ialah orang yang haram menerima sedekah selepas baginda SAW. Husain bertanya, siapakah mereka? Zaid bin Arqam menjawab, mereka ialah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Husain bertanya lagi, semua mereka yang tersebut haram menerima sedekah? Zaid menjawab, ya. Baik. Nah, tidak ada langsung tersebut di dalam hadis ini lafaz man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Kalau itulah yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW pada hari itu, tentu Zaid tidak melupainya. Tentu itulah yang paling diingatinya. Lebih-lebih lagi apabila dilihat kepada penekanan Rasulullah SAW tentang keimaman Ali di Ghadir Qum menurut riwayat Syiah. Tentang hadis Zaid bin Arqam di dalam Sahih Muslim ini ada banyak lagi perbincangan. Penulis tangguhkan dahulu perbincangan tentangnya dan ia akan dibincangkan sebagai contoh ketiga bagi usul ke-30 ini, insya-Allah. Baik, hadis Zaid bin Arqam ini diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Shaybah,
Ahmad An-Nasa'i dalam Sunan Kubranya, Ibn Abi Asim di dalam sunnahnya, dan At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, betul-betul seperti riwayat Muslim itu. Dari dan Ibn Khuzaimah juga meriwayatkannya dengan sedikit sahaja perbezaan pada lafaznya, namun tidak ada juga lafaz man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu di dalam riwayat mereka. Baik, sekarang ini adalah hadis riwayat Zaid. Hadis ini agak panjang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini dia pergi bertanya kepada Husain. Husain tanya Zaid, dia duduklah, dia tanya, dia bincang. Husain minta Zaid kemukakan kepada dia satu hadis yang dia dengar daripada Rasulullah. Kemudian Zaid ini pada ketika itu dia sudah berusia dan dia bagi tahu, dia berlaku jujur dan dia bagi tahu ada beberapa perkara yang dia dah lupa. Tapi yang satu ini, yang riwayat ini dia memang tak lupa. Dia ingat secara spesifik satu persatu riwayat ini. Dan dia kemukakan ini hadisnya, teksnya yang dia kemukakan. Dan daripada teks yang dikemukakan oleh Zaid ini, tidak ada disebutkan man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Tidak ada disebutkan lafaz itu. Yang dia sebutkan, walaupun kalaupun ada yang sipi-sipi lah kita katakan adalah wa ahlu bait yuzakirukumullah fi ahli baiti. Ini sahaja yang disebutkan. Satu lagi perkataannya adalah Anu Ali. Tetapi dalam teks ataupun matan daripada Zaid ini ada disebutkan beberapa perkara lagi yang lain. Ya? Ada disebutkan, ini siapa lain? Kitabullah dan wa ahli baiti. Ada disebutkan juga lagi kat sini, siapa ahlul bait itu? Nisa'uhu. Semua isteri-isteri Rasulullah. Ya? Termasuklah isteri Rasulullah yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh Syiah sebagai telah murtad dan lain-lain. Ya? Yang tidak boleh menerima sedekah. Ada ramai lagi yang lain. Ini tidak diterima oleh Syiah. Jadi inilah hadis yang kita katakan sebagai contoh kedua kita ini yang bercanggah dengannya. Di dalam riwayat ini tidak ada menyebutkan man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Kemudian kita pergi lagi. 12. Sekarang mari pula kita melihat apa lagi kata para ulama hadis tentang hadis contoh kedua di atas meskipun ia dikatakan mutawatir. Satu, Az-Zailai di dalam Nasbur Rayah menulis hadis-hadis membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang kuat ketika membaca Fatihah dalam salat yang jahriyah. Ini salat yang kita baca dengan kuat. Meskipun ramai perawinya tetapi semuanya dhaif. Alangkah banyaknya hadis yang ramai perawinya dan banyak pula saluran riwayatnya tetapi ia tetap dhaif. Seperti hadis burung, hadis bekam dan yang dibekam dan hadis man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Ini Az-Zailai sebut secara spesifik hadis ini adalah contoh yang walaupun banyak perawinya, banyak riwayatnya daripada pelbagai jalur riwayatnya tetapi dhaif. Kadang-kadang banyaknya saluran riwayat lebih menambah lagi kedhaifan sesuatu hadis. Ini menunjukkan ada beberapa cubaan yang dilakukan untuk mengangkat status hadis itu daripada dhaif kepada mungkin hasan li ghairi dan sebagainya. Kedua, Ibnu Hazm berkata, yang sahih tentang kelebihan Ali ialah sabda Rasulullah SAW, anta minni bimanzilati Harun bin Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Engkau bagiku sama seperti Harun bagi Musa, cuma tiada lagi nabi sesudahku. Sabda baginda, la'utiyanna rayah gadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu yuhibbu Allah wa rasulah wa rasuluh, besok pasti akan aku berikan bendera ini kepada seorang lelaki yang kasihkan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mengasihinya. Ini adalah sifat yang mesti ada pada seorang mukmin, Muslim dan juga seorang yang mulia. Jadi yang yang pertama tadi, Zailai kata ini bermasalah. Ibnu Hazm pula menyebutkan hadis yang anda sebutkan man kuntu maulahu fa'aliyun maulah wa anta minni bimanzilati Harun bin Musa,
Hadis ini sebenarnya adalah sifat yang mesti ada pada seorang mukmin muslim. Memang pun begitu, mestilah orang itu kasih kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga sabda baginda, anna aliyan la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghiduhu illa munafiq. Sesungguhnya Ali tidak ada yang mengasihinya kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang membencinya kecuali orang munafik. Berkenaan dengan orang-orang Ansar, juga Rasulullah SAW ada bersabda seperti ini. Kata baginda, la yubghiduhum man yu'minu billah wal yawmil akhir. Tidak akan membenci mereka orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Adapun hadis man kuntu maulahu fa'aliyan maulahu, sama sekali ia tidak sahih melalui saluran riwayat orang-orang yang thiqah. Adapun hadis-hadis yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Syiah Rafidah, maka semuanya adalah maudhu'. Ia diketahui oleh orang yang ada walaupun sedikit ilmu tentang hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Jadi ini Ibn Hazm kata yang Syiah gunakan sebagai hujah, anta minni bimanzilati Harun, lepas tu yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah la yuhibbu illa mu'min wa la yubghiduhu illa munafiq. Orang yang dia kasihkan kepada Allah dan Allah kasih kepada dia. Orang yang dia dikasihi oleh orang mukmin sahaja, tidak dikasihi oleh orang munafik. Ini bukan hanya dikatakan kepada Ali sahaja, ada dikatakan juga oleh Rasulullah kepada orang-orang lain. Sahabat-sahabat daripada kaum Ansar juga ada disebutkan begini, dikasihi oleh orang-orang mukmin. La yubghiduhum man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini bukan satu ciri-ciri yang khas kepada Ali sahaja. Adapun yang man kuntu maulahu fa'aliyan maulahu, ini tidak ada satu pun yang sahih walaupun ada banyak jalur riwayatnya. Ini komen yang kita lihat daripada mereka yang mengemukakan hadis ini, yang menilai hadis ini, status hadis ini. Mereka tidak mengatakan bahawa lafaz man kuntu maulahu fa'aliyan maulahu ini tidak ada masalah. Semuanya bermasalah. Menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, lafaz man kuntu maulahu fa'aliyan maulahu itu tidak terdapat di dalam kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Al-Muwatta. Bagaimanapun kata beliau, para ulama hadis telah meriwayatkannya dan mereka berbeza pendapat tentang kesahihannya. Adapun bahagian keduanya, iaitu Allah mawali man walahu wa adi man adahu, maka itu bagi beliau adalah dusta tanpa sebarang keraguan. Ibn Hazm sependapat dengan Ibn Taymiyah tentang perkara ini. Demikian juga dengan bahagian ketiga dan keempat hadis berkenaan. Selain sanad-sanadnya dhaif dan sangat teruk, matanya juga menyalahi kenyataan. Wansur man nasarahu wa khudhul man khadalahu. Tolonglah orang yang menolongnya dan hinakanlah orang yang menghinanya. Ini jelas bercanggah dengan kenyataan. Wa khudhul man khadalahu juga boleh diterjemahkan dengan janganlah engkau menolong orang yang tidak menolongnya. Berapa ramai orang yang berperang dengan Ali dalam perang Siffin, tetapi mereka tidak diberikan pertolongan. Berapa ramai pula sahabat yang tidak menolong Ali dalam peperangan itu kerana tidak turut berperang bersamanya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun beliau tidak terlibat dengan perang Siffin dan tidak menyertai pasukan Ali, beliau tetap diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kemudian beliau terkenal dengan gelaran Fatih Faris, penakluk Empire Parsi. Muawiyah dan pembela-pembelanya, baik dari kalangan sahabat dan tabi'in, begitu juga Banu Umayyah yang memerangi Ali, tetap mendapat pertolongan Allah sehingga mereka dapat menguasai banyak sekali negeri-negeri orang-orang kafir di timur dan juga di barat. Doa Nabi SAW untuk Ali itu jelas tidak menjadi dan tidak dimakbulkan Allah. Bukankah nasib doa Nabi kita? Begitukah nasib doa Nabi kita Muhammad SAW? Sedangkan di dalam hadis-hadis sahih tersebut hanya 3 sahaja doa Rasulullah SAW yang tidak diterima Allah sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Bahagian kedua hadis iaitu Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, pula bagi beliau menyalahi prinsip Islam. Kerana Al-Quran telah menjelaskan bahawa orang-orang mukmin itu tetap bersaudara walaupun mereka sampai berperang sesama sendiri dan sebahagiannya memberontak terhadap sebahagian yang lain. Lihat firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10 untuk melihat prinsip Islam
yang dimaksudkan oleh beliau. Dengan itu ia sudah berilat dan syad kerana berjanggahannya dengan Al-Quran walaupun mata rantai sanadnya terdiri daripada perawi-perawi hadis sahih. Itulah alasan-alasan berupa kaedah dirayah yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah untuk menolak hadis tersebut. Baik, dekat sini di bawah perenggan ini kita kemukakan pandangan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ini walaupun pandangannya tidak diterima oleh sesetengah orang dan ada ramai juga pihak-pihak yang mentohmah melabelkan Ibn Taymiyah ini dengan pelbagai label yang bagi saya adalah langsung tidak wajar. Setengah-setengah itu tidak masuk akal pun pada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tetapi ketokohan Ibn Taymiyah ini diterima oleh dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketokohan Ibn Taymiyah ini diterima oleh mereka yang mengkaji hadis, mereka yang mengkaji berkenaan dengan kita kata ilmu-ilmu berkaitan dengan khilafah, ilmu berkaitan dengan pemerintahan, ilmu berkaitan dengan qudat, ilmu berkaitan dengan hakim, kehakiman, sistem mahkamah, sistem perundangan dan sebagainya. Ketokohannya tidaklah lagi disangkal, tidak boleh disangkal pun sebenarnya. Jadi kita terima baik Ibn Taymiyah ini dan kita menganggapnya sebagai seorang tokoh yang mesti kita terima. Sekiranya kita tidak terima, sekiranya dunia Islam tidak mahu menerima Ibn Taymiyah, maka kita akan kerugian banyak sekali sumbangan-sumbangan yang dia telah kemukakan kepada dunia Islam. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ibn Taymiyah ini antara tokoh yang terkemudian dan dia mengumpulkan banyak sekali berkenaan dengan sistem perundangan, maklumat-maklumat mengenai undang-undang yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang terdahulu yang tidak dibukukan dengan baik, tidak dikemukakan dalam bentuk yang sistematik. Tetapi Ibn Taymiyah mengumpulkannya, menilainya dengan begitu sistematik sekali. Dan dia dalam buku-bukunya, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dalam buku siasah dia, hujah yang dikemukakan, perspektif yang dikemukakan adalah sangat berbeza dan banyaknya berbentuk contemporary, banyak juga berbentuk kritikal dan ianya sebenarnya diterima bukan oleh Ibn Taymiyah sahaja tetapi oleh tokoh-tokoh lain yang mana kalau kita perhatikan walaupun ada setengah-setengah mereka tidak mahu menerima Ibn Taymiyah, mereka terima tokoh-tokoh yang lain itu dan tokoh-tokoh yang diterima itu pada hakikatnya mengemukakan pandangan-pandangan yang sama juga dengan Ibn Taymiyah. Dalam mazhab Hanafi dia kumpulkan banyak sekali juga. Dalam mazhab-mazhab lain dia kumpulkan banyak. Kalau kita lihat dalam sistem perundangan Islam, rujukan dibuat kepada Ibn Taymiyah. Saya perhatikan dalam setengah-setengah kes di mahkamah kita juga ada dirujuk kepada tokoh-tokoh yang dikatakan diberikan label-label yang tidak baik ini. Terutamanya kepada Ibn Taymiyah ini ada dikemukakan rujukan-rujukan dikemukakan kepada buku-buku yang ditulis oleh Ibn Taymiyah dalam mahkamah, dalam kes syariah di negara kita sendiri pun ada diterima. Jadi kalau ada setengah-setengah pihak yang tidak mahu menerima Ibn Taymiyah ini, sebenarnya mereka pada pandangan saya peribadi saya, mereka tidaklah begitu arif tentang apa sebenarnya agama Islam ini, undang-undang Islam ini dan apa sebenarnya yang telah disumbangkan oleh tokoh ini kepada dunia Islam. Mudah sahaja pada pandangan lain. Di sini dia kemukakan dari sudut kita kata dirayah. Dia mengatakan bahawa man kuntu maulahu fa'aliyan maulahu, dan dengan tambahan wansur man nasarahu waqdud man qadalahu ini sebenarnya bukan sahaja bercanggah dengan lafaz hadis Muslim yang lebih sahih, tetapi ia juga bercanggah dengan satu prinsip dalam Al-Quran yang menyebutkan bahawa orang Islam itu mestilah bersaudara dan saling bersaudara. Dalam hadis banyak sekali disebutkan orang Islam bersaudara yang sama maksud dengan ayat Al-Quran itu. Jadi prinsip ini terdapat dalam Al-Quran. Baik, surah Al-Hujurat. Kalau kita lihat dalam prinsip surah Al-Hujurat ini yang bermula dengan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra dan seterusnya itu. Di bawah ayat ini ada satu prinsip
yang menyatakan bahawa orang Islam itu yang dikatakan sebagai selama-lamanya akan bersaudara, akan saling tidak bercanggah antara satu sama lain, akan saling berbaik-baik, akan saling bantu-membantu antara satu sama lain, dan tidak mungkin, adalah mustahil untuk difahami bahawa mereka berniat, mereka berhajat, mereka beriktikad untuk melawan antara satu sama lain tanpa ada sebarang hujah daripada mana-mana pihak. Dalam situasi peperangan, sebagaimana yang kita dapat lihat dalam perang Siffin, Jamal dan lain-lain yang melibatkan sahabat-sahabat, meskipun secara zahirnya terdapat percanggahan, perbezaan dan juga perkelahian, permusuhan, perkelingkahan, pertempuran yang mengakibatkan pertumbuhan darah, tetapi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita keluarkan daripada surah Al-Hujurat ini menyatakan bahawa meskipun adanya konflik yang sebegitu, kita mestilah tafsirkan, harmonikan situasi tersebut dan fahaminya dengan baik dalam konteks tidak mengemukakan satu imej yang menyatakan bahawa sahabat-sahabat Rasulullah ini yang kesemuanya pada Ahlus Sunnah adalah udul, diterima baik, bercanggah dan berkelahi, ingin bermusuhan dan ingin berperang antara satu sama lain dan hendak kita kata bertentangan, hendak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan arahan-arahan dan suruhan-suruhan Rasulullah SAW. Jadi prinsip ini juga menyatakan bahawa meskipun adanya permusuhan antara orang Islam, maka mereka mestilah didamaikan. Mereka bukanlah diperangi. Ini dalam surah Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Orang Islam diajar apabila ada dua pihak yang berkelahi mesti kena damaikan, mesti kena bawa kepada meja rundingan. Dan inilah yang kita lihat dalam sejarah Islam. Walaupun berlaku pertempuran tetapi kemudiannya mereka berdamai, mereka terima baik. Sahabat-sahabat Sayyidina Ali, Muawiyah, baik daripada pihak Aisyah dan sebagainya, mereka berdamai, mereka berbaik kemudian setelah mereka menerima maklumat yang betul mengenai apa sebenarnya yang berlaku. Bukan sebagaimana doa yang dikatakan doa Rasulullah ini, yang Rasulullah mendoakan kecelakaan. Rasulullah mendoakan supaya sekiranya ada orang yang tak mahu menerima Sayyidina Ali sebagai imam sebagaimana dakwaan Syiah, maka celaka, musuh, musnah yang didoakan oleh Rasulullah. Ini langsung bercanggah dengan karakter Rasulullah itu sendiri yang mendoakan kehancuran kepada sahabat-sahabatnya. Kalau kita nak terima sebagaimana difahami oleh Syiah, ini Maula itu adalah imam yang dilantik selepas Rasulullah. Dalam arti kata kalau kita nak terima doa ini adalah doa kecelakaan kepada sahabat, maksudnya Rasulullah menyatakan bahawa Ali adalah khalifah selepasnya dan khalifah selepasnya itu adalah secara langsung Abu Bakar, Umar dan Uthman itu bukan khalifah selepas Rasulullah. Ali adalah khalifah secara langsung. Mereka yang tidak mahu menerima Ali sebagai khalifah secara langsung ini di doa kecelakaan, di doa permusuhan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Sangat-sangat tidak boleh diterima oleh minda yang waras Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang Islam sendiri. Sebab adakah wajar kita nak anggap Rasulullah doakan kecelakaan kepada sahabat-sahabat dia sekian ramai sahabat yang terima Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman itu? Dan adakah wajar juga untuk kita terima Sayyidina Ali sendiri yang menerima Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman sebagai khalifah selepas Rasulullah? Adakah dia juga kena doa laknat ini? Wali man wala wa adi man ada. Adakah kita nak menganggap Sayyidina Ali juga begitu? Jadi ini adalah sesuatu yang mustahil, bercanggah dengan prinsip dalam surah Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10 dan juga bercanggah dengan hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya yang lebih sahih Tirmizi oleh Imam Tirmizi. Jadi ini adalah yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan seterusnya kita akan lihat beberapa lagi sudut-sudut dirayah yang kita akan lihat.
Jadi kita dah habis sampai ke penghujung kelas, 10.30. Kita sambung kelas pada minggu hadapan, 15 hari bulan 2 kalau tak silap saya. Kita tidak ada kelas pada minggu keempat, kelas kita pada minggu ke berikut tu, 15 hari bulan 2. Baik, kalau ada soalan satu dua saja saya boleh terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang nota nombor 12 tu. Al-Zailani di dalam kitab Nasyibur Rayah menulis hadis membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang kuat. Pun ramai perawinya tetapi sebenarnya daif kan. Hadis tadi, hadis contoh kedua tadi bersifat mutawatir. Yang nota 12 ni tulis dekat sini hadis-hadis membaca dengan suara yang kuat meskipun ramai perawinya tetapi semuanya daif. Maksudnya yang kita faham, soalan saya yang kita faham definisi hadis mutawatir ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang di mana jelas kebenaran hadis itu dalam keadaan sifat mereka semua itu adil. Mustahil mereka akan berdusta, betul? Betul. Okey, jadi macam mana kita nak jelaskan tentang hadis ni, sebab hadis ni pun mutawatir tetapi dipertikaikan dia punya status. Maksudnya definisi yang ditetapkan oleh ahli hadis tentang maksud mutawatir tu masih boleh dipertikaikan lagi ke ataupun macam mana? Sebab apa yang saya faham mutawatir ni apabila satu hadis bersifat mutawatir memang tak boleh nak dipertikaikan langsung. Baik. Ada penjelasan tak? Terima kasih kepada jelas. Soalan jelas. Terima kasih kepada yang bertanya. Apabila ada satu tokoh hadis ataupun tokoh rijal mengemukakan hadis dan dia menyatakan hadis itu adalah mutawatir sebagai contoh status hadis itu, adakah kita boleh pertikaikan ataupun kita tak boleh pertikaikan? Untuk kita sebagai orang awam kita tidak pertikaikan, tetapi untuk tokoh-tokoh hadis sendiri, ulama rijal sendiri, sebenarnya mereka sering kali, ini adalah sesuatu yang agak umum selalu berlaku. Ada satu orang tokoh hadis menilai hadis ini sebagai hadis mutawatir. Ada tokoh hadis yang lain menilai hadis ini sebagai tidak mutawatir. Hadis ini sebagai hadis ahad dan lain-lain. Bagaimana seorang tokoh hadis menilai sebagai mutawatir dan tokoh yang lain menilai sebagai tidak mutawatir adalah bergantung kepada maklumat yang sampai kepada dia. Satu maklumat mengenai jumlah perawi yang menerima hadis itu daripada perawi sebelumnya. Mungkin tokoh yang kedua tadi yang mengatakan bahawa ini tidak mutawatir. Boleh jadi yang kedua, walaupun sampai maklumat kepada dia tetapi pada pandangannya tidak boleh diterima sebagai mutawatir kerana walaupun ada ramai periwayat perawi dan ada jalur-jalur yang lain, perawi-perawinya semua bermasalah. Jadi dia tidak mahu menerima sebagai mutawatir. Jadi dia klasifikasikan sebagai tidak mutawatir. Klasifikasi itu hanya boleh dibuat oleh mereka yang mempunyai maklumat, mereka yang mempunyai ilmu, tokoh-tokoh rijal hadis sendiri yang diterima oleh umum sebagai tokoh rijal. Sebagai contoh yang kedua ini Ibn Hazm. Saya letak ada dekat dalam nota kita Ibn Hazm. Ini pun salah satu tokoh rijal juga. Bukan semua orang boleh menilai sama ada mutawatir ataupun tidak mutawatir. Saya pun tak boleh nilai mutawatir ataupun tidak mutawatir. Kalau saya nak tahu hadis itu mutawatir ataupun tidak, saya akan rujuk kepada nuskah-nuskah yang telah dikemukakan sebelum kita lihat. Untuk menentukan itu bukan kerja saya. Jadi teliti semua sekali, perhatikan semua tokoh-tokoh ini, kemukakan status sama ada mutawatir ataupun sebaliknya sahih ataupun tidak. Sebab itu Imam Tirmizi apabila dia kemukakan hadis dia dalam sunan dia kemukakan hadis mutawatir. Ada juga dia kemukakan gharib. Gharib maksudnya riwayat itu ada masalah, ada bercanggah, ada yang sebutkan ahad, ada sebutkan syad dan sebagainya. Ini semua merujuk kepada sanad ataupun matan hadis itu. Sebab itu bila Imam Tirmizi sebut, dia ada sebut syad, dia ada sebut gharib, ada sahih dan lain-lain. Semuanya merujuk kepada status yang berbeza yang diberikan oleh ulama-ulama rijal yang berbeza. Jadi untuk menjawab soalan tadi, dia memang boleh ada perbezaan. Jadi itu saja saya rasa. Terima kasih. Kita sambung kelas kita. Ustaz,
Ya, teruskan. Maksudnya kalau hadis tu bersifat mutawatir untuk contoh setengah ulama hadis, tapi bagi ulama hadis lain yang tak setuju, dia kata masih boleh dipertikaikan lagi lah walaupun status hadis tu mutawatir. Maksudnya macam tu. Betul, dia bagi mereka yang tidak bersetuju ia adalah mutawatir, dia kena kemukakan hujahnya kenapa dia katakan tidak mutawatir. Selalunya mereka mengemukakan hujah mereka. Ya? Dia bukan semata-mata. Sebab persoalan ni yang saya tanya ni sebab kita tahu yang polemik berlaku pasal Dr. Yusri Gabr tu mempertikaikan ada Bukhari tu yang pasal Rasulullah kata laknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur mereka tu tempat ibadat kan. Jadi Dr. Yusri Gabr mempertikaikan hadis ni. Sedangkan hadis ni mutawatir. Jadi baik, apabila ada pencanggahan pandangan pada menilai status hadis itu sama ada mutawatir ataupun tidak, yang kita lakukan adalah kita menilai hujah-hujah yang dikemukakan. Kalau ada yang kata tidak mutawatir, maka apa hujahnya? Ada ataupun tidak ada hujahnya? Bagi yang menilai sebagai mutawatir, setelah mereka mengemukakan sanad-sanad dan juga senarai perawi-perawi yang dikatakan sebagai membentuk status mutawatir itu, maka kita nilai hujah pihak mana yang lebih kuat. Adakah pihak yang meletakkan status hadis ini sebagai mutawatir ataupun pihak yang satu lagi? Kalau pihak yang mengemukakan hadis ini sebagai mutawatir berjaya mengemukakan hujah-hujahnya dan perawi-perawi yang dinyatakan itu adalah perawi yang tidak bermasalah, maka kita kena terima. Tetapi kalau di sebaliknya, mereka yang mengatakan hadis ini tidak mutawatir berjaya mengemukakan hujah mereka dan hujahnya lebih meyakinkan, maka kita juga boleh diterima. Walau bagaimanapun perlu kita ingatkan di sini bahawa hari ini dan dalam kelas kita ini kita bincang mengenai sudut dirayah hadis. Hadis ini apabila kita menilainya ada dua aspek. Satu aspek riwayah, satu lagi aspek dirayah. Walaupun hadis itu mutawatir, sekalipun dari sudut sanadnya, dari sudut riwayatnya, tidak bermaksud hadis itu kita mesti kena terima terus. Dekat sini kita bagi contoh. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Hadis ini mutawatir. Ada letak dalam kitab-kitab yang sebutkan sebagai kumpulan hadis mutawatir. Ada sebut dalam kitab-kitab Ahlussunnah. Tetapi realitinya apabila kita perhatikan dari segi dia punya teks ataupun matannya, dari sudut dirayahnya, ia bermasalah. Jadi sebab itu adakah kita nak terima ataupun kita tak mau terima. Ada perbezaan pandangan, ada yang kata hasan, ada yang kata sahih pun, ada yang kata gharib, ada yang kata syadz dan lain-lain. Cuma kita pilih untuk katakan ia adalah dhaif berdasarkan hujah-hujah yang kita kemukakan. Tuan-tuan boleh nilai hujah-hujah yang kita kemukakan sama ada betul ataupun tidak betul, lebih meyakinkan ataupun tidak meyakinkan. Saya harap ini menjawablah secara ringkasnya. Yang saya bagi tahu komen saya ini adalah secara umum, terpakai bukan kepada hadis yang dinyatakan sebentar tadi saja, tapi sebagai umum, secara prinsipnya begitu. Assalamualaikum Ustaz. Adakah wajar untuk masyarakat sekarang ni, maksud saya dari segi umum, untuk mempertikaikan hadis-hadis mutawatir ini, melainkan orang yang maknanya berkecimpung dalam ahli bidangnya? Macam mana itu Ustaz? Pendapat Ustaz. Untuk orang awam ini, sebenarnya dinasihatkan supaya rujuk kepada mana-mana pihak berautoriti ataupun pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk menilai status hadis, supaya tidak mengeluarkan pernyataan sendiri, supaya tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kita kata berbentuk kecaman, berbentuk tomahan-tomahan, dan lebih-lebih lagi apabila dibawa pergi lebih daripada itu, label, bawa kepada permusuhan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak patut pada saya. Sebab perkara ini perkara akademik, perkara ini perkara yang agak kita kata teknikal, dan hanya orang yang arif, maklum mengenai isu-isu teknikal ini yang boleh mengemukakan pandangan mereka. Saya kurang bersetuju orang awam boleh menilai. Walau bagaimanapun secara umumnya orang awam ini boleh mendapat akses, sepatutnya mendapat akses, sepatutnya tahu
maklum mengenai status-status hadis, maklum mengenai sesuatu yang umum berlegar dalam masyarakat kita dari sudut dia punya hadis statusnya, dari sudut dirayahnya. Masyarakat kita sebenarnya kena maklum. Tidak boleh, walaupun saya katakan masyarakat tidak sepatutnya memberi komentar dan sebagainya, tidak bermaksud mereka tidak perlu mengambil tahu. Mereka mesti mengambil tahu, tetapi apabila sampai ke isu sama ada boleh nak komen, nak kritik dan sebagainya, saya lebih memilih pandangan yang mengatakan sepatutnya lebih baik dirujuk kepada mereka yang arif mengenai ilmu hadis. Itu sajalah saya punya komen. Terima kasih, kita dah lebih 10 minit. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.